Ya'juj dan Ma'juj disebut di dalam surah Al-Kahfi. Zulkarnain tak mampu untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain hanya mampu menghalang daripada Ya'juj dan Ma'juj menyerang penduduk yang tidak berdosa. Zulkarnain berjaya kuarantinkan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi kalau anda baca buku saya di bawah teduhan kisah Zulkarnain, saya sebut di situ beliau mengakui beliau tidak mampu mengatasi Ya'juj dan Ma'juj kerana kekuatan mereka. Wallahu a'lam. Lalu siapa yang boleh mengatasi Ya'juj dan Ma'juj? Sebab tu datang surah Maryam yang menceritakan tentang qala inni abdullah atani alkitab waj'alani nabiyya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Antara agenda Nabi Isa selepas membunuh Dajjal adalah berdoa pada Allah agar Allah memusnahkan Ya'juj dan Ma'juj.